Ada soalan duk tanya kata, kita ni tak lepas bab Sawadikam Hangrat hak baru. Learning ni masih lagi duk boleh. 1000 2 bulan dah duk boleh dekat kakak. Orang panggil kata bab Sawadikam Rider. Lepas tu duit 1000 sebulan kita ni lah mana weh? Kena pakai weh habis sukat mana? Lepas tu bulan depan ni boleh pakai kau tidak lagi. Lepas kalau tak boleh nak makan, lepas kena buat lagu mana kalau kita nak terima juga kad layanan KJL ataupun nak boleh juga bantuan daripada KJL. Mari Amo nak beri penjelasan kepada adik kakak pada hari ni. Jadi lagu ni adik kakak dia dah. Bagi adik kakak yang mana hak biasa duk boleh dah buat Sawadikam Hangrat belum pada ni. Boleh nak boleh. Nak boleh kak duk pergi tukar barang 300 bulan. Namai kereta api kok tu kok ni apa duk boleh sama-sama adik kakak dia weh. Tiba-tiba mari bulan ni tak boleh. Jadi kalau tak boleh bulan ni ke, ia ada dua jalan yang untuk nak beri kita ukar masalah. Dah, jalan pertama kita nak yin uthon. Kita yin uthon di dalam telefon, lepas tu kita tengok kata masalah gapo kita pergi mengikut tu. Ni yang pertama yin uthon. Yang keduanya adik kakak kita kata tak apalah. Kalau dia tak sewi ikut dia lah. Kata bang kita nak yin uthon pun kita berasa kata tak rogi, nak yin uthon tak lepas gini. Kalau kita tak yin uthon ni ke adik kakak, hak kita nak boleh 1000 sebulan, 2 bulan dah ni ke tunai dengan kadang-kadang ni ke, bulan depan tak boleh dah lah 1000 tu. Tak boleh siapa suk dah. Tak boleh siapa kau boleh kanja dah adik kakak. Boleh lagu mana adik kakak? Dia boleh pakai 1000 tu dalam bulan 7 ni je. 4-10 bulan tanggal 31 bulan kadang-kadang akum ni itu masuk habis. Jadi maksud kata 1000 kok ni ke adik kakak, kita kena guna pakai habis cepat bangetnya adik kakak dia dah. Manakala yang kedua. Tadi yang kedua. Bagi yang kedua ni kali kita tak boleh dah belum pada ni. KJL dia nak ganti kepada kita supaya kita boleh pergi guna hak Chaisit. Thai Choi Thai Plus. Kita boleh guna hak situ. Jadi maksud katanya kalau kita guna Thai Choi Thai Plus ni, hak dia nak beri bantuan kepada kita tu boleh lagi lah 60 40. Kita bayar sendiri 40, KJL bayar kita 60. Jadi cara kita nak masuk dalam Thai Choi Thai Plus ni kita kena pergi jenjang jugalah. Untuk kita nak terima dalam kerangkaan Thai Choi Thai Plus adik kakak dia dah. Tu dia. Ni bagi orang yang hak dulu lah. Orang tak lepas dah belum pada ni. Ya ada tapi tak lepas. Ya boleh lagu tu Yun Uthon dengan masuk dalam kerangkaan Thai Choi Thai Plus. Jadi maksud katanya sekurang-kurangnya bulan 8 dan juga bulan 9 ni dia tu lagi masih boleh lah bantuan daripada KJL. Faham tak kata adik kakak dia? Kalau tak faham, ubah dengan semula. Setiap kali adik kakak nak jual perak, nak jual tosa, ingatlah kepada Kedah Alin. Tak kira hak baru, hak lama, dia terima beli belaka. Di sini juga dia ada jual perak tosa dengan harga tolak dan juga harga rocek. Nak beli sikit, nak beli banyak, buat pergi jual pula. Ingatlah kepada Kedah Alin. Selain daripada itu, Kedah Alin juga ada terima peracun mah. Kalau adik kakak nak beli subek untuk kanak-kanak, untuk budak-budak, ingatlah kepada Kedah Alin. Kedah Alin terletak dekat dengan stesen kereta api Jala. Maklumat lebih lanjut, segera berhubung mengikut nombor telefon selalu.